Hey guys, hari ni kita kat South Africa untuk check out Omoda C9 PHEV by Jayco. Kereta ni akan datang ke Malaysia pada masa akan datang, so jom kita tengok. Omoda C9 PHEV ni menggunakan enjin 1.5 turbo dan 3 elektrik motor. 2 di depan, 1 di belakang. Untuk all-wheel drive dan total system output hampir 600 kuasa kuda dan torque 915 Nm. Kereta ni dia punya fuel consumption adalah sebanyak 8.9 liters per 100 km dan dia ada 150 km EV range. Memang cekap. Actually kita ke South Africa untuk safari drive dan kita memandu sepanjang 938 km. Kontingen Malaysia dapat tempat pertama dengan remaining range sebanyak 251 km. Untuk total range sebanyak 1190 km. Jauh exceed dia punya claim range iaitu 1100 km. So, inilah Omoda C9 PHEV by Jayco. Apa kata korang? Excited tak untuk kereta ni datang ke Malaysia? Tulis kat bawah.